Wahai pengundi Dun Air Kuning, bangkitlah demi bangsa, agama dan negara. Isu yang berlaku di Raub Pahang bukan sekadar soal durian haram. Ini adalah soal maruah. Ini adalah soal kedaulatan negeri dan titah. Raja yang terang-terangan dicabar oleh ahli parlimen DAP lebih malang. Jagalah negeri kita, jagalah bumi Pahang kita dengan sebaik mungkin. Jadilah mata dan telinga kepada Sultan Pahang. Jangan mungkin orang menceroboh tanah-tanah negeri Pahang ini. Penat dan dalam hingga banyak. Penat dan dalam hingga banyak orang menceroboh tanah negeri Pahang ini. Tiada satu pun suara tegas dari UMNO, rakan dalam kerajaan negeri, untuk mempertahankan Sultan Pahang maupun undang-undang negara. Inilah hakikatnya apabila kerajaan negeri bergantung hidup kepada DAP. UMNO bisu, takut, tunduk. Demi kekal berkuasa, mereka sanggup berdiam diri walaupun institusi diraja diperlekehkan. Rakyat Air Kuning yang dikasihi, jangan kita lupa, situasi yang sama sedang berlaku di negeri kita. Perak, kerajaan negeri juga dikuasai. Bayangkan jika satu hari nanti mereka bertindak seperti di Raub, siapa akan pertahankan raja kita? Siapa akan angkat suara bela tanah negeri jika BN dan kerajaan PHPN terus diberi kuasa? Cerita lama ni, 2021 punya cerita. Memanglah setelah dibuat laporan audit, jadi PTG telah pun mengambil langkah-langkah yang perlu untuk kita comply dengan apa yang dituntut oleh laporan audit. Cuma harus saya sebutkan di sini, kalau orang tak faham tentang Reserve Melayu, yang dibangkitkan sekarang ni adalah apa yang berlaku di Setiawat. Dahulunya tanah itu dipunyai oleh anak syarikat Mara Holding, di mana Mara Holding ini dahulu adalah merupakan entiti Bumiputra. Kemudian apabila syarikat itu dijual kepada bukan Bumiputra, maka pembeli itu dia berhak kepada semua harta dalam syarikat itu. Jadi menjadikan dia memiliki tanah yang dahulunya dipunyai oleh anak syarikat Mara Holding. Maknanya itu dipanggil kategori Reserve Melayu, pemilikan bukan Melayu. Status tanah itu tetap juga Reserve Melayu, dia tak hilang. Cuma pemilikannya bukan Melayu. Lebih banyak tindakan biadab seperti ini akan berlaku. Hari ini mereka hina titah Sultan, esok lusa apalagi yang mereka sanggup cabar. Jangan biar maruah negeri tergadai. Jangan biar undang-undang diinjak. Jangan tunggu nasi menjadi bubur. Undilah Perikatan Nasional demi mempertahankan institusi raja. Baik, saya jelaskan apa kesalahan pekebun-kebun ini. Saya sebagai seorang pengamal undang-undang, saya nampak kalau ada YB nak tolong orang untuk lawan undang-undang, saya memang tidak boleh tahan. Okey, melainkan undang-undang itu adalah undang-undang yang melawan hak kebebasan manusia ke apa itu lain cerita. Tapi undang apa di sini? Akta Perhutanan Negara 1984. Pekebun haram di Batu Talam ini telah melanggar undang-undang masuki hutan simpanan negara tanpa lesen dan permit. Itu boleh dihukum denda, penjara dan juga dua-duanya. Mereka menerokai tanpa permit dan lesen di hutan simpanan negara. Itu boleh hukum dengan denda, penjara dan kedua-duanya. Selain itu, jangan lupa dalam 2016-2017 harga durian Musangking 1 kg RM140. Saya pernah ingat, saya tak berani nak makan, tak berani nak beli masa tu. Berapa duit dia orang sudah buat? Bila dia orang buat duit tu 200 ekar di Batu Talam, dia boleh buat duit tu, dia ada declare cukai ke tak. YB, you kena bagi tahu pekebun ini. Kalau dia nak halalkan apa semua tu lain cerita. Dia bayar dia punya cukai pendapatan yang dia tidak pernah laporkan kepada lembaga hasil dalam negeri. Berlandaskan Akta Cukai Pendapatan 1967. Dia sudah hutang berapa, bayar dulu. Lepas tu dia guna tanah itu secara haram di Batu Talam. Dia ada bayar levy sewa kepada kerajaan negeri. Kalau tak bayar, berapa tahun dia guna, dia bayar dulu. You bayar, you levy dulu. You bayar itu cukai pendapatan dulu. You masuk penjara dan bayar denda dulu. Baru bincang ini tempat boleh dihalalkan atau tidak. Kalau you tidak didendakan, artinya esok saya pergi rumah you, kalau rumah you tak ada orang duduk, saya pergi sana, saya tanam pokok, itu tempat saya. Betul tak? Wabi, betul tak?
Undang-undang kedaulatan, undang-undang adalah asas negara kita. Kalau you melawan hak kebebasan bersuara ke ISA ke apa, saya sokong. Saya sokong, ini memang hak asasi. Tapi masuk hutan simpanan, menerokai hutan simpanan, itu bukan hak kebebasan asasi. Kalau dia orang betul, esok ramai lagi orang akan masuk tempat kerajaan tanah orang lain. Dia tanam benda, dia buat apa? Mana undang-undang lagi di Malaysia. Saya tak buat perancangan sebab saya marah. Saya marah, saya terus rekod. Saya rekod kerana saya sudah faham, saya sudah kaji, saya sudah buat video lama ini. You cuba nak kelirukan orang tahu. Ini you nak orang buat benda yang langgar undang. Nangis. Jangan ganggu. Kita ada ganggu. Tapi kita ada kuasa pelik kalau sana dia kata pihak YB dan juga rombongan menghalang. Keluar. Bukan, mereka bukan nak halang. Kami nak masuk tengok apa keadaan. So, kereta polis pun datang. Dia orang. Kita faham. Kita berhati dengan itu ni. Tetapi, kita mahkamah dah putuskan. Kita kena ikut arahan lah. Bukan arahan. Saya tahu, mereka pun nak follow ke mahkamah punya arahan. Tapi mereka harus ambil barang balik saja. Mereka bukan nak buat hal saja. Ini seorang saja. So, jika you okay, saya beritahu mereka, kami boleh alihkan semua kenderaan. Okay? Bukan kata alihkan kenderaan, minta kuturan. Jangan susah. Kami sudah lah.